Tapi umpan ikan ni gitu lah kan. Dia awal-awal tak laku, tapi kalau dia kena kan, boleh buat mimpi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Baik Azamku. Okay geng, hari ni aku terus mancing lagi. Hari ni aku seorang kan, solo. Aku hari ni dalam episod Kacak Sampai Lepam. Misi aku adalah untuk mencari lesen 2026 kan. Cari lesen solo kan. Sebab ni hari Rabu, so tak ada orang yang boleh ikut lah. Aku sekarang dekat Pematang Arang, Pekat. Tapak ni tempat yang aku pernah main sebelum ni. Yang aku dapat ikan senangin kan. Ikan senangin. Kalau korang pernah tengok video aku sebelum ni, ada video senangin tu. Kat sini ada tapak dia. Hari ni aku pakai 2 rod okay. Aku dah balik. Satu ni, satu lagi yang sebelah sini. Nampak ke? Sebelah situ. So umpan macam biasa. Umpan aku pakai udang hidup lah. Hari ni udang hidup susah nak dapat banyak tempat aku pergi semua tak ada stok. Kalau ada pun semua yang saiz dua jari kan. So memang besar gila lah. So ni suasana hari ni. Sekarang pukul 12 tengah hari kan. Air baru, kalau tengok sini, air baru masuk kan. Air baru masuk. So aku punya ni tadi bertanding hidup, gegar loceng tu ikan. So kita biar je dulu. Cuma cuaca kan, aduh, mendung. Harap tak hujan hari ni kan. Sebab dah lama dah ni tak turun mancing ni. So misi aku hari ni untuk lesen 2026 pagi ataupun kurau okay. Kat sini diorang kata ada juga kurau yang saya kasar-kasar, tapi jarang. Air cantik kan, tak keruh, tak jernih sangat, ngam-ngam lah nak mancing. Okay, so sekarang proses untuk menunggu korang makan. Let's go. Okay geng, tak sempat dapat ikan lagi. Dah hujan. So sekarang ni aku dalam kereta. Tengok daripada dalam kereta geng, nak balik jauh. Dia dah sampai. Aku pacak lagi geng. So tengok dari dalam kereta ni. So ada makan tu, ini ada makan ni. Ini ada makan ni. 3 kali aku biar luar. Kejap lagi aku nak angkat. Okay geng, ikan pertama. Lama geng, tak sempat video sebab hujan kan. Ni baru hujan, baru reda sikit. So aku angkat pancing dia ada. Makan pula Makan pula. So yang ni tak aku buat 2 rod. Aku akan pakai umpan gelama ni 1 rod, satu lagi aku akan stay dengan udang. Makan. Kita tengok yang tu. Dah makan. Dia makan. Bismillah. Jangan sangkut. Bismillahirrahmanirrahim.
jaga ada orang datang. Alhamdulillah kan. Keduri. Ekor ni kan. Tahu kena gigit ke apa. Boleh tahan kasar. Yang ni umpan ikan. Ikan kelama tadi. Alhamdulillah. Yang ni aku ambil lah besar-besar. Walaupun aku tak apa makan tapi besar aku ambil lah. Makan ke sampah tu kan. Aku punya tu bergerak kan. Makan ke sampah. Sampah kan, sampah. Oh, dah lepas. Tak sure eh. Okey, ikan kasar ni. Tunggu dulu, kita tunggu. Sekarang ni rod aku tinggal satu aku pasang. Sebab rod satu lagi tadi tu 2 kali sangkut eh. Aku buat batu 4 biji je. So sekarang ni aku pakai satu dulu. Cuma aku nak pakai 2 juga sebab umpan banyak lagi kan. Takut rugi lah, rugi. So tadi aku jalan-jalan aku jumpa benda ni. Apa benda tadi yang dekat batang pipe tu. Dia punya berat taklah berat macam batu ladung tu, tapi aku nak cuba gak. Sebab aku nak baling gak. Aku nak pakai 2 gak. Sebab yang sekarang ni yang aku tengah pacak tu umpan ikan. So aku nak jalankan umpan udang ni. Aku nak try pakai yang ni. Sebab aku dah tak ada batu. Tinggal sebiji tu pun batu sauh. So aku sayang batu sauh tu. Aku biar dulu. So aku nak try yang ni. Aku nak tengok boleh ke tak boleh. Okay, jom kita try kan. Okay gang, aku dah baling tadi batu tiruan. Yang ni gang, yang aku letak kat bawah ni. So aku tak kat bawah sebab aku baling. Dia tak jauh pun depan ni je. Kita tengoklah ada hasil ke tak ada hasil batu tiruan tu. Okay, ni umpan udang, ini umpan ikan tadi. Okay, yang ni tadi yang naik duri besar ni. Tunggu lagi insyaAllah. Ada lagi lepas ni insyaAllah. Bismillah. Ada makan geng. Yang batu tiruan tadi. Tadi aku tukar pakai udang. Bila aku hantar jauh, hantar je makan. Letak je tu makan kan. Tapi tak dekat, aku rasa nak ikan. So sekarang ni aku tukar balik pada ikan. Umpan ikan. Tapi aku campur ni telur dia. Telur ikan kelama yang aku dapat dia tu, ada telur. So aku ikat sekali dengan isi dia. Mana tahu ada gorgon yang sudi. Cuba tak tahu kan. Dah cuba. Kalau kena, maksud mujarab lah. Okay, jom kita cuba kan. Ni lah.
Ni isi ikan, ni telur dia, geng. Cocok yang mancur tapi ikat je lah. Jom kita cuba. Air makin basah kan. Angkut. Tengok tekan air tu. Terkangkang. Dia tukar tekan air tu. Ni umpan ikan ada makan kan, umpan ikan. Umpan ikan ni ada makan. Selekat dah tu, lekat dah tu. Tak tahu berapa. Ada ni. Lagi kan. Umpan ikan yang ada telur ni. Boleh tahan saya. Ikan nombor 2. Dua umpan ikan. So umpan tadi ada lagi. Aku baling lagi. So dalam 10-15 minit lagi aku akan gerak balik lah. Sekarang dah pukul 6 petang. So aku baling lagi. Buka kan. Kena duri dia. Aduh. Tunggu. Kalau ada lagi seekor, alhamdulillah. Kalau tak ada, dalam 9 minit kita gerak. Ok lah geng, aku rasa sampai sini dulu video aku kali ni. Sebab aku pun dah nak gerak balik. Sekarang dah pukul 6 lebih, 6 suku macam tu. Perjalanan ke rumah aku pun jauh kat kan, setengah jam ke 40 minit juga. So jom kita tengok hasil hari ni. So busy mencari lesen 2026 belum tercapai lagi geng, belum.
Jom tunjuk hasil hari ni. Alright. Alhamdulillah. 2 ekor kan. Dua-dua duri. Dua-dua umpan ikan gelama kan. Ni lah ikan gelama ni. Alhamdulillah. Bolehlah buat lauk malam ni. Okay, so sampai sini dulu. Lepas ni aku akan angkat pancing aku belakang ni. Lepas aku akan kerak balik. So sehingga kita bertemu lagi dalam episod Pacak Lebam yang seterusnya. Alright. Assalamualaikum.